بإحسان إلى يوم الدين. Juga doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah kau lapangkanlah dada kami sekalian, yassir lana umurana, kau mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, kau jadikanlah kami orang-orang yang suka mempelajari ayat-ayatmu, nasihat agama, ilmu-ilmu yang boleh menambahkan kefahaman kepada agama. Kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Mereka lah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka, dan mereka lah orang-orang yang Allah telah membersihkan hati mereka. Amin. Kita sambung buka surat 47 buku kita, Al-Lubab, Al-Lubabu ala tariqil baraq fi ta'allumil kitab, cara cepat membaca kitab. Jadi kita kena faham asas-asas ini. Muka surat 47, muka surat 47, isim la, isim la. Ada bawa dua contoh di sini. Mubtada khabar, subjek predicate. Satu jenis rajulun hadirun, kan? Rajulun hadirun, seorang lelaki hadir. Kenapa dia tidak ada alif lam? Kenapa tak ada dalam? Umum. Satu umum. Kalau kita tengok dalam ni, kita kata rajulun hadir. Apa orang faham? Lelaki semua. Rajulun seorang je. Dia mari dengan nakirah, kan? Nakirah. Maknanya dia lelaki tapi kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia, bukan di kalangan orang yang kita kenal. Maka kita tidak boleh masuk alif lam. Kalau kita kata ar-rajulu hadir, kita kenal dia. Lelaki yang kamu kenal tu, dia mari, dia hadir. Tetapi kalau rajulun hadir, maka orang faham ada yang hadir tapi tak tahu siapa, tak kenal. Itulah dalam Quran apa banyak itu guna nakirah. Maka ini dia panggil mubtada, yakni khabar. Okey, mubtada khabar. Allahu ilahun, kan? Allah itu ilah. Ini makrifah, kan? Ada alif lam. Allah ada ni makrifah, isim nama orang.
Allah, nama Allah. Allah itu ilahun. Ilah bermakna Tuhan. Tuhan yang disembah kan? Kalau Allahu Rabbun, Allah itu yang mengurus, mentadbir. Itu dia bezanya. Itu kita faham. Kalau kita tengok terjemah, Allah ilah Tuhan, Rabbun Tuhan, tapi tak boleh nak beza. Yang ilah makna kita kena taat. Kalau Rabbun, dia yang mengurus kita. Gitu. Jadi ayat ni dia mubtada khabar juga. Yang ni yang pertama mubtada, yang kedua pun mubtada. Cuma pertama nakirah, yang kedua makrifah. Kita nak nafikan. Kita nak nafikan macam mana ni? Kita nak nafikan sekarang ni, kita nak kata tak ada seorang lelaki pun yang hadir. Kita kata, kita masuk lah je lah. Kita masuk. Tak dengar apa dah? Dengar tak? Kalau tak pakai ni. Dengar. Orang belakang. Belakang dengar tak? Okey. Kita masuk la, kita kata sini ya. La rajulan hadirun. Jadi sekarang ni mubtada, ni khabar kan, subjek, predikat. Bila masuk la ni la nafiah jinsi dia panggil. La menafikan segala jenis yang hadir. Jadi lepas pada la ini, dia tak panggil mubtada dah. Dia berubah nama dia, dia panggil isim la. Isim la ini khabar la. Khabar la. Dia kata tidak ada, terjemah macam mana? Tidak ada seorang lelaki pun yang hadir. Semua perempuan yang hadir. Maknanya nafi jinsi, dengan syarat bagi di atas. Yang ni Allahu ilah, mubtada khabar, makrifah ilah khabar dia, mubtada khabar. Kalau nafi, kita kata apa? La ilah, la Allah. La Allah ilah ke? La ilah. Jadi La ilah. kita kena tukar tepat. Kita kata la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La nafiah jinsi, ilaha isim la, Allahu khabar dia. Kita terjemah apa? Tidak ada mana-mana, tidak ada mana-mana Tuhan yang disembah. Mana-mana Tuhan yang orang semua tu tak ada, kecuali Allah sahaja. Menolakkan dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam kehidupan kita, pengabdian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Menolak segala pengabdian, walaupun satu. La ilah mana la wahid. Tidak ada satu Tuhan. Jadi kita tengok di sini, dia sebut isim la, maknanya ni lah isim la. Isim la terbahagi kepada tiga. Situ. Pertama mufrad,
Yang kedua mudhaf. Apa makna mudhaf? Yang disandar. Mudhaf, perkataan tu sendiri dia panggil isim maf'ul, mudhaf. Mudhaf. Adafa, yudifu, idafa. Mudhaf dia panggil. Yang disandar. Macam apa? Kita tengok nanti. Shibhu, yang ketiga shibhul mudhaf. Dia bukan mudhaf tapi macam mudhaf. Shibhu ni macam, dia macam seumpama. Okey. Kalau mufrad, ma yunsabu bihi fi hadil i'rab, iaitu macam la rajula. Dia itu yang dinasabkan semasa baca. Fi hadil i'rab tu semasa baca. Mabni okey. Yang mudhaf tu mesti kena nasab lah. Dibaca nasab. Mabni sesuai keadaan i'rab nasabnya. Nasab dia tu tengok keadaan lah. Nanti kita tengok contoh nanti. Dalam perbahasan isimnya, isim la, di sini ada 3 macam ataupun 3 bentuk. Pertama mufrad. Dia bagi atas tu lah. Mufrad jika isim la berupa mufrad, tidak berupa mudhaf ataupun syibih mudhaf, maknanya mufrad lah, maka mabnikan menurut tingkah i'rab nasabnya. Tingkah tu makna keadaan, tingkah tu keadaan, i'rab nasabnya. Satu, mabni fathah. Bila isim la berupa isim mufrad dan jamak taksir. Contoh, ni isim mufrad ni. La rajula hadirun. Tidak ada seorang lelaki pun yang hadir. Okey. Contoh jamak taksir. Contoh jamak taksir, la rijala, sama juga, bagi atas juga. La rijala, tidak ada orang lelaki hadirun. Maknanya semua lelaki tak ada. Jamak taksir. Jamak taksir ni biasa dengar tak? Kalau saya biasa dengar. Dia jamak ada 3 je. Jamak ada 3. Satu jamak muzakkar, ada waw nun, macam muslim, muslimun, ataupun muslimin. Itu jamak ramai tapi dia panggil untuk lelaki. Jamak kedua jamak muannas, kan? Contoh muannas muslimah, muslimat. Itu jamak muannas. Selain daripada 2 ni, dia panggil jamak taksir. Jamak taksir. Macam ulama, mana ada waw kan? Ulama, alim, ulama, itu jamak taksir. Fasid, fasidun contohnya. Fasidun tu jamak apa? Jamak muzakkar. Ada waw. Ada muzakkar. Contoh kita kata rahim, jamak dia ruhama. Rahim, ruhama, ada waw tak? Ruhama, tak ada waw, tak ada ya, maka dia jamak taksir. Nah, gitulah, senang je. Jamak ada 3 je.
Jadi rijal tak ada waw, tak ada dia, tak ada alif ta. Rijala, la rijala, tidak ada orang lelaki hadirun ya hadir. Ini dia panggil mabni fathah. Makna dia kena baca isim la kena baca bagi atas. Yang kedua, mabni atas ya bila berupa isim tasniah. Isim tasniah. Tasniah apa? Apa makna? Jangan dua. Semualah, jangan ustazah saja jawab. Tasniah mana musanna? Dua. Rajulun, rajulani. Ni dah. Tasniah mana? Dua. Taklah. Apa kalau tak ingat, kalau tak tahu letak, kalau tak tahu tak payah. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar, tasniah mana? Dua. Jamak muzakkar yang ujung tu ada waw nun ataupun ya nun. Macam muslimun, waw nun. Muslimin, ya nun. Itu dia panggil jamak muzakkar salim. Contoh, la rajulaini fid dar. Tidak ada dua orang lelaki dalam rumah itu. Tak ada dua orang. La rajulaini. Jamak muzakkar la qaimina. Tidak ada orang yang berdiri fisuh. Semua duduklah. Semua duduk. Tak ada seorang pun berdiri. La qaimina. Tidak ada orang-orang yang berdiri di dalam, di pasar. Suq tu pasar. Yang tiga, mabni alal kasrah. Kasrah. Kasrah apa? Baris di bawah. Kasrah. Bila berupa jamak muannas salim. Muannas, ini jamak ketiga. Kita ada tiga jamak di sini. Jamak muannas salim seperti la muslimatin hadirat. Muslimat, alif ta di akhir tu dia panggil alamat jamak muannas, jamak untuk wanita. Kalau muslimatun muslimah, hadirah hadirat. Adalah apa dah? Hadirat. Ini tiga jamak yang ada kita nampak di sini. Ini yang melibatkan nombor satu, iaitu mufrad. Mufrad. Yang kedua, mudaf, susunan mudaf dan mudafun ilaihi. Mudaf tu makna termasuk mudaf ilaihi lah. Jika isimnya yakni la berupa mudaf, maka hukumnya mu'rab. Tulis dengan Arab apa kalau senang. Dan dibaca nasab. Contoh, la sahiba ilmin. La sahiba ilmin mamkut. La sahiba ilmi. Dia kira bagi sahibah tu. Maksud tu ilmi tu bagi bawah sebab dia mudafun ilaihi. Maknanya kita nak terjemah macam mana? La sahiba ilmi. Sahiba ilmi. Tak ada kawan yang pakar, yang berilmu. Mamkut. Mamkut.
Mamkut ni asal kalimah apa? Isim atas wazan maf'ul. Mamkut. Maqata. Mamkut apa makna? Nak tak ingat. Ha? Ada dalam GPT. Ya, GPT kata apa? Tidak dengar pakai. Makta ada. Maktun. Makta. Yalah. So. Makta maknanya la sahiba ilmi, tidak ada orang yang berilmu itu dimurkai. Mangkut. Makta. Maqata. Maqa asalnya maqata. Mim qafta kata dasarnya. Mamkut dimurkai. La sahiba. Apa makna sahiba ilmi? Orang yang mempunyai ilmu dia panggil sahiba ilmi. Tuan punya ilmu. Mamkut dimurkai Allah SWT. Itu dia panggil idafah kan, sahiba ilmi. Syibih idafah yang ketiga, jika isimnya la berupa syibih mudaf, lafaz yang berhubungan dengan lafaz lain, yang menyempurnakan maknanya lafaz yang diserupakan dengan mudhaf, maka hukumnya mu'rab dan dibaca nasab. Contohnya la tali'a jabalan hadirun. La tali'a jabalan hadirun. Tidak ada. Dia bukan mudhaf ni, tetapi bunyi macam mudhaf. Tali'a, la tali'a jabalan. Jabalan tu maf'ul. Ni payah sikit ni. Jabalan maf'ul pada tali'. Tali' isi fa'il. La makna tali' orang yang menaiki, mendaki. Tidak ada seorang pun yang mendaki bukit. Macam idafah kan, mendaki bukit, tapi dia bukan idafah, dia syibih idafah. Tali' isi fa'il, dia berhajat pada maf'ul, maka jabalan tu maf'ul, hadirun, tetapi maknanya macam idafah. Itu dia panggil syibih idafah. Tidak ada seorang yang mendaki bukit yang hadir. Maknanya mungkin dalam isu ni, kita buat program mendaki bukit, tiba-tiba tak ada seorang pun mari. Tunggu tak mari. Maka datanglah satu ayat, la tali'a jabalan hadirun. Begitulah. Ini betul-betul isim yang isim la nafiyah. Semuanya kita nampak masuk kan, baca nasab, baca baris di hadapan. Nanti kita tengok dalam Quran, kita akan kita akan isyaratlah kepada kaedah ini. Okey, kita pergi kaedah yang kedua, muka surat 49 hari ini. La tikrar la. Tikrar la. Apa makna tikrar? Pengulangan la. La tu berulang 2 kali ataupun lebih. Tikrar makna berulangan la, mengulang kata la. Terbagi pada 2. An-nakirah al-ula fathatan, an-nakirah al-thaniyah. Kita tengok ke bawah, tengok ke bawah.
An-nakirah al-ula baca bagi atas fathah. An-nakirah al-thaniyah yang kedua kena baca, boleh baca tiga wajah. Fathah boleh baca nasab. Macam apa beza fathah dia? Tengok dulu. Okay, kita baca di bawah tu. Apabila la diulang-ulang, maka pada nakirah yang awal terdapat dua wajah. Pertama, fathah. Fathah ni apa makna? Baris di atas. Jika yang pertama dibaca fathah, maka yang kedua memiliki tiga wajah. Dibaca fathah, contoh la haula wala quwwata mawjudan. La haula wala quwwata mawjudani. Apa makna? Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Tidak ada, kita kena terjemah gini, tidak ada daya satu pun. Tidak ada daya satu pun. Ada. Dan tiada kekuatan apapun. Mawjudan berlaku. Mawjudan ni berlaku, tak berlaku. Maknanya kalau Allah tak nak, tak akan berlaku apa-apa. Kemungkinan haula dan kekuatan yang ada. Mawjudan ni yang ada. Jadi mawjudan ni dia takdir tu, dia tak ada dalam, kan kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tu, kan dia tak ada mawjudan, tapi ditakdirkan dia sebagai khabar. Khabar la haula isim, haula tu isim mansub mufrad, wala quwwata sama juga. Khabar dia mana? Mahzuf, dibuang. Takdirnya mawjudah. Mu nak cari kekuatan daripada Allah, tak ada. Tak akan ada. Itu. Itu dia panggil fathah. Mana fathahnya? Haula. Satu. Yang kedua, quwwatan. Mawjudan. Dia akan ini yang pertama, baca bagi fathah. Yang kedua dibaca nasab. Contoh la haula wala quwwata. La haula. Sama je nasab, kan? Nasab fathah tu. Kita tengok anda pun tadi. Kemudian dia baca rafa. La haula wala quwwatun. Dia boleh baca rafa yang kedua tu. Okey. Maknanya seolah-olah nasab A dengan B tu sama je, kan? Tapi baca rafa' mana? La haula, la yang kedua quwwatu, boleh baca. Tapi kita tak baca lah, kita ambil fathah dalam ayat Quran tu. Okey, itu yang fathah. Yang rafa', jika yang pertama dibaca rafa', maka yang kedua memiliki dua wajah. Dibaca rafa' la haulun wala quwwatun. Dibaca fathah la haulun wala quwwatan. Ini kaedah dia lah. Nah, kaedah yang boleh kita baca. Tapi kita biasanya kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana la haula wala quwwata mawjudan illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Apa makna? Maknanya kalau kita kata ini isim la kan, ni pun isim la. Mana khabarnya tak nampak, disembunyikan. Takdir dia di sini. Maujudani. Ni rafa'. Ni rafa'. Rafa' dengan alif kan, dengan alif. Tidak ada apa-apa daya dan tidak ada apa-apa kekuatan yang boleh diadakan. Tak ada yang boleh kita cari. Maujudan ni tak ada. Apa ni? Illa billah. Illa billah ni ada tak kalimah selepas bi tu? Ada tak kalimah? Apa kalimah yang kita boleh zahirkan selepas ba? Siapa boleh sebut? Macam mana kita nak kata? Kita kata illa bihaulillah wa quwwatihi. Itulah maknanya kalimah haula ni ada di sini. Illa bihaulillah, dengan kehendak Allah dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatannya. Itu masa kita baca illa billah, hati kena terasa ada kekuatan Allah. Illa bihaulillah wa quwwatihi. Siapa juga la ilaha illallah ilahun. Ada Allah ilahun wahidun. Kita kata itulah. Okey, ada soalan tak? Ana data dalam grup tu bab ni ya, dalam grup tadabbur. Anda tengok dalam chat GPT, baca je lah. Ada jumpa tak? Ada dapat tak? Anda kata, anda minta GPT bawa apa? Ayatun fiha akthar istikhdam la an-nafiyah lil jinsi. Bawakan beberapa ayat padanya banyak menggunakan la nafiyah lil jinsi. Kan? Anda minta itulah. Dia kata, apa dia kata? Jamilun jiddan su'aluka. Kan? Cantik sangat pertanyaan kau. Da'na Puji. ya pujilah kita tanya. Da'na nuwaddih awalan makna la nafiyah lil jinsi. Biar kami terang dulu untuk awalan ni, untuk peringkat pertama ni, apa makna la nafiyah lil jinsi. La nafi, la yang menafi jinsi itu. Thumma na'rid amthilatan minal Quranil Karim. Bagus dia. Dia nak terang dulu. Dia kata ta'rif la an-nafiyah lil jinsi ia apa maksud. Ta'rif tu maksud lah. Yang ada telefon tengok
Kita tak masuk. Masuk. Oh, senang. Dia bawa contoh di sini surah Al-Baqarah ayat 255. Dia kata la ilaha illahu. Ni kita tengok ni. Kita belajar ayat ni sikit. Ada orang baca Al-Hayya, kan? Al-Qayyuma. Ada baca Al-Hayyu. Kita baca Astaghfirullah, kan? Astaghfirullah. Al-Azim. Ada baca Al-Azim ke? Alladhi la ilaha illa. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Qayyum. Ada orang baca Al-Hayya Al-Qayyumah, betul tak? Apa beza baca dan apa yang lebih sesuai baca? Ada orang baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hak mana yang lebih tepat? Dua-dua tepat, kan? Tapi anda ambil kaedah yang aqra wa aula. Okey, aqra aula macam mana? Ni la nafiah jinsi, kan? La ilaha mufrad, makna wajib baca baris atas. Di mana khabar dia? Huwa ni fi mahalli raf'in. Raf'in maknanya baris. Rafa' ni makna baris depan, kan? Rafa' makna baris depan. Okey, Al-Hayyu ni baris depan. Jadi Al-Qayyum ni sifatnya dia ikut yang ni. Sebab tu kita baca baris depan. Hayyun. Kalau Al-Hayya, kita kena kembali pada sini. Jauh. Dah. Mana Astaghfirullah Al-Azima Al-Hayya Al-Qayyuma. Jadi kena naik kepala ke belakang. Kena gerakkan kepala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al-hayya al-qayyum. Tak boleh straight gitu. Jadi orang zikir ikut rentak baris. Al-hayya al-qayyum. Kenapa kepala kat atas tu? Sebab nak naik tu. Nak naik ke sini. Tak kait ke sini. Anda tak suka gitu, anda relax je. Jadi anda ikut baris kuat. Jadi kaedah dia kata al-aqra huwa, benda sama ya sebenarnya. Al-aqra huwa al-ahaqqu. Dalam kaedah Arab, al-aqra huwa al-ahaqqu, yang paling dekat dengan dia, yang paling berhak untuk dia. Jadi ayolah, sebab ikut huwa.
Jangan kita baca orang kata hayya hayya, hayu hayu, pening kan. Ikutlah, kalau kita rasa nak pergi ke jauh, bacalah hayya. Kalau nak dekat, hayu. Makna macam mana? Kecuali dia yang hidup dia, yang sentiasa berdiri ia. Jadi ia tu siapa? Allah juga. Satu kaedah. Okey. Ini maf'ul kan? Maf'ul bi. Ni apa? Ha? Azim. Al-Azimah ni Allah yang ni sifat kan? Sifat. Alladzi la ilaha illahu, yang juga kan? Yang tiada Tuhan yang disembah kecuali dia. Ini pun sifat. Boleh juga kita macam tu. Al-Hayya, ini pun sifat. Al-Qayyumah, ini pun sifat. Makna kita boleh jadikan sifat pada Allah ni: satu, Al-Azim; dua, la ilaha illahu; tiga, Al-Hayya; empat, Al-Qayyumah. Boleh buat macam tu kan? Jadi atas apa yang kita nak. Tapi anda suka dekat-dekat lah, jauh payah kan? Jadi kena fikir jauh pula. Jadi dua-dua pun boleh dan tak salah. Cuma anda ambil kaedah al-aqra' wal ahaqqu, yang dekat, yang paling berhak, yang paling berhak. Apa-apa kaedah itu. Okey, itu satu ayat daripada surah Al-Baqarah lah. Dia kena ada GPT ni. GPT ni seronok kan? Tapi berhati-hatilah, takut dia kletor kita tak faham. Nah, itu la ilaha illallah wal hayyu al qayyum atau al hayy al qayyum. Kalau surah Al-Imran dia kata Allahu la ilaha illahu, sama je lah. Allahu la ilaha illa, surah Taha. Fa'lam annahu, makna sama je. Ya. Sama je. Contoh Surah, okey, kita contohnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, sama juga, la nafiyah jinsi, illa anta subhanak, subhanaka. Subhanaka tu sebagai apa? Anta subhanak inni kuntu minal, la ilaha illa anta subhanak, makna seolah hal. Anta tu subhanak, hal, keadaan kau maha suci. Inni kuntu minal zalimin. Itu dia nak cerita la nafiah jinsi lah. Okay. Itulah untuk hari ni. Kalau kita nak sambung pun tak. Cuma nak beritahu kepada hadirin mengenai satu kitab yang kita akan baca jemaah ni, iaitu kitab ni. Jadi kitab ni anda tengok menarik dari sudut mana. Yang pagi kita baca kitab ni, habiskan kitab ni dulu. Yang petang tu kita baca kitab iaitu teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Kata dasar Quran. Ia lebih pada praktikal ataupun exercise kalimah-kalimah yang dalam Quran tu dia pecah kan, alimah, ma'lum, alim, ya'lam. Macam mana kita nak kenal dia, macam mana kita nak memahami dia. Boleh tengok dulu. Tak ada kan? Ayat tak ada.
Jadi insya-Allah kita akan belajar. Anda tengok ada banyak benda-benda yang sesuai untuk mereka asas. Jadi kalau kita gabung yang ni dengan yang tu, insya-Allah dua kitab yang saling tolong-menolong dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ilmu kepada kita. Amin.